Alright geng, bilik gaming dah makin kemas selepas pasang rack hari tu. Tapi aku rasa ada yang kurang lah untuk komplitkan set RTX 5060 Ti ni. Sebab tu, video kali ini aku decide untuk level upkan lagi bilik gaming ni. Bukan setakat untuk bermain game, tapi kita nak experience macam mana bawa kereta racing sebenar. Okay, so apa lagi? Let's go! Selama ni, inilah senjata utama aku kalau masuk Blitar. Buat masa ni, joystick ni lah yang teman aku drift, langgar divider, dikejar polis sampailah menang podium. Boleh main? Memang boleh. Bukan di Need for Speed saja, tapi di Forza juga. Kalau korang kaki racing, korang tahu perasaan dia. Guna analog stick ni, kita tak dapat rasa berat kereta tu. Nak buat micro adjustment masa cornering memang mencabar. Rasa macam ada sesuatu yang kurang. Rasa macam jiwa pemandu tu tidak sampai. Lagi-lagi bila bilik store kita dah mula nampak kemas, GPU pun dah upgrade RTX 5060 Ti. Takkanlah steering still nak pakai ibu jari lagi kan? Dah sampai masanya kita bagi bilik ni vibe simulator yang sebenar. Bila niat dah ada, kaki pun terus melangkah. Aku mulakan misi pencarian kat beberapa kedai tech yang ada display simulator. Masa ni memang rambang mata, ada macam-macam brand, ada macam-macam harga. Dari yang budget sampailah yang harga boleh beli motor sebiji pun ada. Dekat sini baru aku tahu beza dia, bila pegang sendiri baru rasa solid ke tidak build quality dia. Aku cuba rasa pedal dia, tekan pedal minyak. Memang jauh beza feel dia dengan tekan butang L2, R2 kat joystick sebelum ni. Masa nilah racun dalam diri tu makin merebak. Selepas buat kira-kira, timbang berat antara bajet dengan performance, akhirnya aku dah buat keputusan, inilah dia jodoh baru untuk bilik store aku. Okey geng, faham-faham lah bila sudah sampai part unboxing ni, racun itu benar. Keluar je unit ni, terus rasa kualiti dia, weight dia, feel material dia jauh beza dengan apa aku pegang kat kedai sebelum ni. Inilah yang kita panggil level up yang sebenar. Okay geng, jom lepas unboxing kita bawa ke bilik gaming. Alright, so memandangkan meja aku ni, kedudukan PC macam ni, so aku planning just macam ni lah. So kena larikan keyboard dahulu. Alright, so kita pasang dahulu lah. Okay, so ini shifter lah. Kedudukan dia macam ni. Alright geng, so ada problem. Shifter tu aku nak letak bahagian ni, kiri meja ni lah. Tapi ni ada ni penghalang besi ni, besi meja ni. So aku tidak dapat lockkan bahagian ni. So aku tidak dapat guna shifter tu sebelah kiri, terpaksa lah letak sebelah kanan. Okay, so jom kita try test. Okay ke tidak? Okay, sudah settle untuk bahagian power, pedal and shifter lah. So di sini dia ada provide lah satu untuk kita kemaskan bahagian wire dia lah, bahagian kabel. Okay, so nampak lebih kemas lah. So jom kita sambung pasang. Okay, kabel dah settle, and then kita nak sambungkan bahagian meja. Tapi kan geng, problem dia, meja aku ni kecil lah. So apa kita kena buat? So larikan dahululah benda-benda semua ni. Okay, so harap boleh lah. Okay, nampak tak bahagian ni? Just letakkan bahagian bawah meja, and then bahagian ni just lock saja. Ketatkan, and then baru tekanlah lock. Okay, dan
Bila dah ketat, then lock. Alright, shifter sudah pasang, steering pun dah pasang. Okay, so sekarang ni mari kita onkan benda ni. Alright geng, kita nak test untuk Need for Speed lah dahulu. Alright, so aku akan set sini satu mic, and then bahagian sini satu mic lah. Kita tengok. Alright, so jom. Okay geng, volume pun aku dah up kan, harap boleh dengar. Okay, so satu sini.